Okey, ramai orang bertanya pada saya sepanjang saya bertugas sebagai wartawan jenayah, siapakah pegawai polis ataupun anggota yang saya tak dapat lupakan lah. Baik tuan-tuan dan perempuan, kalau tanya saya straight away, saya akan berkata bahawa salah seorang pegawai polis yang paling hebat yang saya pernah jumpa, namanya adalah Assistant Commissioner Polis Besar S. Kulasinggam. Kenapa S. Kulasinggam? Tuan-tuan dan perempuan, Tuan Kulasinggam ini sebelum dia menjadi Ketua Jawatan Siasatan Jenayah Johor, beliau adalah Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Ketika itu era 70-an. Beliaulah pegawai polis yang ditembak oleh Botak Chin. Cerita dia masa tu dia nak balik kerja. Dia nak balik kerja sebab bencinya Botak Chin pada Kulasinggam ni dekat satu persimpangan di Jalan Davis. Mereka telah melepaskan tembakan bertalu-talu, hampir 12 das tembakan ke arah kereta beliau hingga menyebabkan peluru menembusi peparu dia, hati dan melekat dekat tulang belakang dia. So dalam keadaan berlumuran darah tu, Tuan Kulasinggam tu masih mampu untuk drive, untuk menyelamatkan diri, pergi ke Balai Polis Ceras untuk mendapatkan bantuan. Okay, habislah cerita Botak Chin tu. Selepas itu, beliau terlibat pula dalam satu operasi memburu penjenayah yang dikenali sebagai Geng Luku di Paramount Garden sekitar tahun 76. Dalam serbuan untuk menangkap Geng Luku ni perompak terkenal lah di Kuala Lumpur ketika itu. Ketika nak masuk, nak menyebu ke dalam rumah, dia ditembak pula di bahagian perut. Bayangkan, belum lagi sihat sepenuhnya daripada ditembak oleh Botak Chin, dia ditembak pula di bahagian perut oleh penjenayah Geng Luku ni. Namun dia balas balik tembakan dan berjaya menembak mati kesemua Geng Luku ni dengan bantuan kawan-kawan dia. Dalam keadaan berlumuran darah, perut hampir terburai akibat ditembak oleh Geng Luku. Habis pada tu, dia masuk hospital, keluar. Dia pergi pula di satu operasi polis dengan ditemani oleh seorang sahabat dia, rakan setugas dia. Pokok tumbang pula menimpa pula dia dan rakannya yang seorang tu hingga menyebabkan rakan dia tu meninggal dunia. Lepas tu dia pergi pula satu operasi. Dia disimbah pula dengan asid, dengan habis satu badan dia. Tuan-tuan bayangkan, saya rasa tubuh badan dia ni penuh parut lah, ditembak oleh Botak Chin, ditembak oleh Geng Luku, pokok tumbang timpa dia, kemudian disimbah asid. Hebat tuan-tuan. Tapi ajalnya panjang. Namun dia langsung, orang kata apa, tidak melemahkan semangat dia untuk berkhidmat, menempuhkan seluruh tenaga dan usaha dia demi negara dan atas nama baik PDRM. Dan ketika saya menemui beliau sekitar tahun 2002, saya pergi cari dia, rupanya dia tinggal berseorangan, tuan-tuan dan perempuan. Dia tak kahwin sampai kesudah. Ketika saya pergi cari dia, dia tinggal di sebuah pangsa puri lama di Johor Bahru. Dia duduk seorang, ya, senyum. Saya tanya dia, Tuan tak rasa menyesal ke masuk polis? Kerana di penghujung riwayat Tuan duduk seorang diri, seorang pun tak kenal Tuan, jasa Tuan tak ada siapa pun peduli. Dia kata dia tidak pernah rasa menyesal, dia bangga dan dia sanggup tidak kahwin sampai sekarang. You tahu kenapa? Kenapa Tuan? Kerana saya sudah berkahwin dengan kerja saya. Dia kata dia lebih rela ditembak, dia lebih rela dibunuh, disimbah asid dan sebagainya demi untuk menjaga rakyat Malaysia. Dan dia kata biarlah kesakitan yang dia tanggung tu, biarlah dia seorang saja yang tahu. Kalau dia kahwin, dia kata nanti isteri dia sedih. Kalau dia ada anak, nanti anak dia sedih. Jadi biarlah dia seorang diri sampai dia mati. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, hebatnya pegawai polis bernama S. Kulasinggam ni. Kalau tuan-tuan tanya dia masa muda dia iras-iras macam Jeffrey Zane ataupun Jim Samsudin. Kalau you tengok filem Jim Samsudin, macam itulah Tuan Kulasinggam ni. Macam James Bond.
muda, handsome, tegak badan dia, rambut tersisir rapi. In fact, masa saya jumpa dia dah tua tu pun dia masih lagi orang kata apa, kemas orangnya, masih lagi segak bergaya. Cuma masa saya jumpa dia tu dia dah semakin uzur. Dan pada tahun 2007 tak silap saya, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam usianya 77 tahun akibat sakit tua. Apa yang saya nak cerita di sini, tak ramai yang tahu cerita dia, tak ramai yang tahu pengorbanan dia untuk PDRM dan juga untuk negara Malaysia yang tercinta. Dia sanggup memperjudikan nyawanya, dia sanggup menerima pelbagai kecederaan, menanggung luka hampir di seluruh badan, namun untuk menyerah tidak sama sekali. Dan sampai di akhir hayatnya, beliau merasakan beliau tidak menyesal menyertai Polis Diraja Malaysia, dan beliau tidak pernah merasa kecewa kerana tidak dihargai ataupun tidak dikenang. Baginya, dia telah menjalankan tugas untuk negara. Sama ada orang kenang atau tak kenang, itu bukan urusannya. Inilah hebat seorang pegawai polis bernama S. Kulasinggam ataupun Assistant Commissioner Polis Bersara S. Kulasinggam. Salute. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, di era 80-an ada seorang pegawai polis di Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Malaikat Maut. Beliau yang saya masukkan adalah Allahyarham DSP Bahadun bin Baharudin. Tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu mengetuai cawangan jenayah berat D9 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur, Tuan Bahadun dan anak buahnya berjaya menembak mati hampir 100 orang penjenayah tegar, penjenayah hardcore, melumpuhkan lebih 80 buah kumpulan perompak dan juga gangster, serta merampas hampir 200 pucuk senjata api. Satu pencapaian yang sangat luar biasa bagi sebuah kumpulan kecil. Tuan Bahadun ni, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, beliau merupakan anak jati Alostar Kedah yang memasuki polis dengan pangkat inspektor dan pernah menjadi ketua polis ataupun OCPD daerah Tampin, tempat di mana berlakunya pembunuhan yang melibatkan Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan pada tahun 82, iaitu Allahyarham Datuk Taha. Di situlah namanya mula menjadi sebutan. Kemudian beliau bertukar ke bahagian tata tertib sebelum diserapkan ke cawangan jenayah berat Kuala Lumpur. Di situlah namanya mula menjadi sebutan dan mula diguruni. Dan Bahadun ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia pergi kerja, ialah cawangan jenayah berat, tak pakai uniform lah kan, beliau selalunya dia akan bawa motosikal chopper. Macam Virago tu, dia bawa motor, dia akan bawa 2 pucuk pistol, 1 pistol dalam beg sandang dia, 1 pistol lagi dekat kaki dia. Kerana kalau berlaku sebarang pertempuran, lebih mudah untuk dia mengeluarkan pistol, menggunakan pistol itu. Itu yang kata Bahadun ni. Dan beliau selalunya apabila pasukannya melancarkan operasi berbalas tembak, esok tu kita akan bacalah di dada-dada akhbar, tak kurang daripada 2, 3, 4 orang pasti akan berbungkus dengan plastik hitam. Sebab itulah bila sebut nama Bahadun Baharum ni, orang panggil dia adalah sebagai Malaikat Maut. Saya ada satu pengalaman menarik, tuan-tuan dan perempuan. Beliau pencen awal Bahadun ni dia menjadi pengurus keselamatan di kompleks membeli belah Mid Valley yang terkenal tu. Dia orang pertama, manager keselamatan Mid Valley tu dia lah. Saya pernah interview dia, tuan, kenapa tuan memilih untuk bersara awal? Kata Bahadun, ini kerana pernah dalam satu operasi membalas tembak dengan perompak di Bukit Bintang. Ketika beliau menyerbu masuk ke sebuah bilik di dalam sebuah hotel, berlakulah tembak-menembak, di mana antara penjenayah yang ditembak mati adalah seorang wanita. Lalu dia pun selepas habis tembak-menembak pun dia duduklah di tingkap tu, berehat. Tiba-tiba Bahadun dia nampak seolah-olah roh mayat perempuan tu lalu depan dia dan terbang ikut tingkap. Itu petanda yang cukup membuatkan dia tersentak dan membuatkan dia tanya-tanya, kenapa dia
dipertunjukkan dengan tanda-tanda begitu. Wallahu a'lam. Nombor dua, apabila ada anggota ahli keluarganya yang meninggal, dia sudah tidak ada perasaan sedih. Ini membuatkan macam satu, orang kata satu benda yang trigger bahawa dia pun sudah tiba masanya untuk beliau meninggalkan pasukan. Tapi itulah, orang kata apa, bila dah habis, beliau meninggalkan pasukan, tiada siapa yang kenang jasa dia. Beliau meninggal pada tahun 2012. Saya sempat menziarahi jenazahnya akibat stroke dan juga kanser paru-paru. Walaupun namanya tidak dikenali, namun jasa pegawai polis ini akan terus kekal sebagai salah seorang pegawai polis yang paling dedikasi, paling berani, paling hebat yang pernah dihasilkan oleh PDRM. Al-Fatihah. Salute. Sebelum ini saya bercerita tentang keperwiraan anggota dan juga pegawai daripada Polis Diraja Malaysia. Baik, kali ini saya nak memetik salah satu kisah yang sangat menyayat hati. Kisah seorang pegawai muda yang baru berusia 24 tahun, iaitu kisah Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan. Beliau memasuki bekas pelajar maktab tentera diraja ini, berasal daripada Kuala Lumpur dan terpilih untuk mengikuti latihan ketenteraan di Sekolah Pegawai Kadet Tentera di Portsea, Australia, dan ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant Muda dalam Batalion keempat Regiment Ranger Diraja. Baik, apakah cerita Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan ni? Jadi saya ringkaskan, namanya adalah, kita sebut dengan nama Kapten Chandran je lah. Okey, pada satu operasi khas menentang pengganas komunis pada 13 Jun 1971, Kapten Chandran dan anak buahnya telah ditugaskan untuk masuk ke kawasan simpan Hulu Kinta Perak. Mereka tak ramai. Mereka ketika itu lebih kurang dalam 10-15 orang yang terdiri daripada anggota tentera, beberapa orang anggota komunis yang sudah menyerah diri, yang berkhidmat sebagai ejen kerajaan pula, dan juga beberapa anggota daripada Polis Diraja Malaysia. So, operasi itu dikenali sebagai Ops Iblis. Ops Iblis, nama pun dah ganas dah. So, apabila masuk ke dalam hutan tersebut, yang terletak tak jauh daripada Ulu Kinta sana, dipendekkan cerita, pada suatu petang itu, mereka telah bertembung dengan sekumpulan orang asal ataupun orang asli. Dan orang asli sudah memberi amaran bahawa tuan, jaga-jaga kerana ada komunis tidak jauh daripada tempat mereka berada. Bila mendengar perkataan itu, anggota-anggota komunis yang telah surrender tadi, yang turut sama nak membantu Kapten Chandran dan rakan-rakannya itu, mengambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan kerana mereka takut sekiranya mereka tertangkap, mereka takut mereka akan dibunuh sebab dianggap sudah menjadi tali barut kerajaan. Apabila mendengarkan kata-kata macam tu, Kapten Chandran kata, tak apa, you all nak balik, you all balik. Kami akan teruskan perjalanan. Dipendekkan cerita, dalam perjalanan untuk memburu pengganas komunis itu, mereka sampai ke satu tempat. Kapten Chandran
telah bertempur dengan 3 orang pengganas komunis. 2 orang sedang menggali tanah dan seorang rakan mereka sedang jadi sentri lah. Mungkin dia gali itu untuk buat kubur dan sebagainya. Belum sempat berbuat apa-apa, anggota komunis 3 orang tu telah ternampak kelibat Kapten Chandran dan rakan-rakannya. Lalu berlakulah pertempuran yang sangat hebat. Bayangkan ketika itu, kekuatan pasukan Kapten Chandran tu hanya lebih kurang 10 orang sahaja. Tetapi rupa-rupanya anggota komunis di kawasan tersebut dianggarkan kira-kira 30 orang. Bayangkan 10 lawan 30. Namun, Kapten Chandran dan anak-anak buahnya tidak menyerah kalah. Mereka bertempur dengan penuh semangat keperwiraan. Namun, tanpa disedari, tiba-tiba 2-3 butir peluru telah singgah ke tubuh Kapten Mohana Chandran. Yang menariknya, disebabkan terlalu bersemangat menentang pengganas komunis ketika itu, Kapten Chandran tidak sedar bahawa peluru telah singgah ke kepalanya. Sehinggalah ketika beliau cuba bangun, tiba-tiba beliau blank dan terus terjelepuk ke tanah. Apabila selesai pertempuran, anggota-anggotanya memeriksa, didapati bahawa Kapten Chandran tidak lagi bernyawa. Satu fakta yang menarik, ketika pertempuran itu berlaku, anak-anak buah dia mengakui keberanian Kapten Mohana Chandran ini sangat luar biasa. Bahkan beliau tidak lekang daripada menyebut perkataan serang, serang, serang kepada anak-anak buahnya untuk menaikkan semangat. Dan yang paling menyedihkan, kira-kira 30 minit selepas pertempuran, markas tentera menerima satu signal ataupun satu kod daripada pasukan Kapten Chandran yang mengatakan Sunray Kilo India Alpha. Dan kalau benda itu ditafsirkan, ia bermaksud kill in action ataupun mati dalam pertempuran. Dan setelah diperiksa, ternyata yang meninggal dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kapten Mohana Chandran sendiri. Ini menunjukkan betapa hebatnya, keberanian luar biasa dalam usia 24 tahun, tuan-tuan dan perempuan, tapi berjaya memimpin satu pasukan tentera yang jumlahnya hanya 10 orang, bertempur dengan anggota komunis yang jumlahnya berpuluh-puluh orang. Semangat luar biasa, kepimpinan yang luar biasa, hingga menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk menganugerahkan pingat keberanian tertinggi negara Sri Pahlawan Gagah Perkasa kepada pegawai muda ini, iaitu Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan. Kita berhutang nyawa dengan Kapten Mohana Chandran. Susulan kepada pengkisahan ACP Besara Mendiang Sekolah Singgam, saya menerima banyak permintaan daripada komuniti India untuk menceritakan lagi siapakah wira-wira mereka yang pernah mencipta nama dalam pasukan keselamatan. Baik, terus terang tuan-tuan dan perempuan, saya sebenarnya tidak begitu mahu memfokuskan dalam bab ras, agama, suku kaum dan sebagainya. Kerana bagi saya, sama ada you India ke Cina ke Melayu ke Kadazan Iban Dusun, mereka yang terlibat dalam mempertahankan negara Malaysia, terutama hingga melibatkan ketitisan darah yang terakhir, jasa mereka mesti diangkat kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Tetapi tidak mengapa, alang-alang kita bercerita tentang keberanian ini, sebelum itu saya ingin menyentuh mengenai, tahukah tuan-tuan dan perempuan, kita ada satu darjah kebesaran yang diiktiraf paling tinggi, lebih tinggi daripada Tun, Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya, iaitu darjah Sri ataupun pingat Sri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP yang telah diwujudkan pada tahun 1960 lagi, iaitu bagi menghargai dan mengenang keberanian luar biasa siapa saja, tak kisahlah orang awam
ataupun anggota pasukan keselamatan. Dan jumlah mereka tak ramai tuan-tuan dan puan-puan. Yang masih hidup saya ingat tak sampai dalam 30 orang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Darjah Seri Pahlawan Gagah Perkasa ini adalah yang paling tinggi dalam negara dan penerima pertamanya adalah seorang anggota keselamatan berketurunan India. Beliau yang saya maksudkan adalah Konstebel khas Velu, anak lelaki Raja Velu. Velu merupakan anggota keselamatan ataupun penerima pertama pingat keberanian tertinggi negara, iaitu pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Velu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menyertai pasukan polis pada tahun 1957, dan ketika usianya baru mencecah 22 tahun, iaitu pada tahun 1962, ketika dia sedang bertugas, dia mendapat maklumat terdapat satu kumpulan perompak yang sedang bermaharajalela di kawasan Kelang. So pada suatu petang itu, lokasinya ialah di Estate Midland, Kelang Selangor. Sekarang ni dah tak ada dah develop dah estate tu. So pada suatu petang, pada tahun 1962, beliau dan rakan-rakannya telah digerakkan ke estate tersebut untuk memberkas ataupun untuk membawa kumpulan penjenayah ini ke muka pengadilan. Dan sebaik saja sampai di sebuah kedai runcit di estate tersebut, mereka pasukan keselamatan ni, Velu dan rakan-rakannya bertembung dengan kumpulan penjenayah tersebut. Lalu berlakulah kejadian berbalas tembakan yang sangat sengit. Namun ajalnya tiba apabila 2-3 butir peluru telah singgah ke tubuh Konstebel khas Velu, anak lelaki Raja Velu. Walaupun beliau cuba bangun untuk melawan, namun ajalnya sudah sampai. Dia tidak mampu berbuat demikian lagi. Namun yang menyedihkan, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia sempat berpesan pada rakan setugasnya bahawa tolong jaga ahli keluarga saya, tolong jaga ibu bapa saya. Itu yang saya dimaklumkan lah. Namun sebaik saja dia menghembuskan nafas terakhir, kawan-kawannya semakin bersemangat dan akhirnya saya difahamkan kumpulan penjenayah tersebut berjaya ditumpaskan. So dalam hal ini, Kompol khas Velu, anak lelaki Raja Velu telah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa untuk memerangi perompak, dan pada masa yang sama masih lagi memikirkan tentang ahli keluarganya dan sempat menyampaikan amanat kepada rakan-rakannya supaya melihat keluarganya kalau dia tak ada, sebelum dia melembuskan nafasnya yang terakhir dengan darah membasahi tubuhnya. Dan inilah yang menyebabkan pihak kerajaan merasakan beliaulah orang yang paling layak untuk dianugerahkan pingat keberanian tertinggi pertama negara. Jadi kalau tanya saya siapakah penerima pingat keberanian tertinggi pertama negara, beliau adalah Konstebel khas Velu, anak lelaki Raja Velu. Saya percaya anda mungkin tidak pernah mendengar namanya, bukan?